cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pengarah Pusat Tahfiz Bistari, Ustaz Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nur. Seterusnya adik-adik pelajar Tahfiz Bistari, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungannya, rahmatnya dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita pada pagi ini, supaya saya dapat menyampaikan satu dua perkataan, satu dua patah ayat Al-Quran, dan adik-adik dapat mendengar satu dua ayat daripada Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan, sambung, mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia berkata, aku di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mendengar sebaik-baik perkataan, kerana tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila kita diberi peluang, sebab kadang-kadang kita ini Allah Ta'ala bagi kita banyak peluang untuk dengar, tetapi bila kita diberi peluang itu, kita tak dengar pun, kita tak dengar pun. Jadi kita rasa macam, aku nak kena tengok sikit apa story kawan aku ni, apa story dia, apa post dia, sebab sebagai contohlah, orang yang mendengar khutbah Jumaat, dia lagi nak solat Jumaat ni, berapa ramai orang yang main telefon waktu solat Jumaat? Berapa ramai? Allah, kan? Yang mudanya, yang tuanya pun sama, kan? Tidakkah si jahil-jahil ini tahu, orang-orang yang jahil ini tahu bahawa Nabi SAW warning. Nabi warning tau, bila dia khutbah Nabi sebut, man massal hasa faqad lagha, siapa yang duk main batu ni. Sebab dulu Nabi tak ada kapet masjid dia, dia ada duduk atas pasir. Jadi orang yang duduk dengar khutbah tu duk main batu, main batu. Nabi kata apa kepada orang ni? Nabi kata, siapa yang duk main batu dekat bawah ni, dia telah melakukan perkara lagha. Lagha ni maksud dia apa? Sia-sia. Maksudnya yang lebih jelas, yang tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat. Dua-dua tak ada faedah, tak ada untung, tak ada pahala, Jadi dia datang tu sia-sia betul. Pahala berapa banyak? Zero, Itu baru main batu. Yang main telefon apa cerita? Allah, yang main, jadi ustaz kat sini tak naklah tengok adik-adik tahfiz main telefon waktu khutbah. Jangan memalukan betul. Betapa jahilnya kita apabila kita mendengar khutbah dan main telefon, Allah Ta'ala pun disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok ayat dalam surah Al-Jumu'ah tu, tentang salat Jumaat ni lah, Allah tak kata cepat dengar khutbah, tak ada. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya li as-salah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk solat
sebahagian, min tu maksudnya sebahagian yaumil Jumaah, daripada hari Jumaat. Kenapa disebut min tu penting, sebahagian? Sebab umat sebelum daripada kita ini, Nabi yang sebelum daripada kita hendaklah mendedikasikan satu hari penuh untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi orang duk buat ni, macam bangsa, bukan bangsa yang beragama Yahudi kan. So Sabtu itu full, tak boleh pergi mana, duduk di rumah dan beribadah. Dia sama ada duduk di rumah ataupun duduk di sinagog dia tu, temple dia tu, untuk dia beribadat. Tak ada buat apa dah, tak ada bisnes yang boleh dilakukan. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh untuk buat satu hari penuh, tak. Sebahagian sahaja daripada hari Jumaat, iaitu pada waktu, bila waktu tu? Waktu Zuhur tu je. Itu sahaja Jumaat kita. Allah kata fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingati Allah. Segera ingat Allah Azza wa Jalla. Waktu itulah dia nak buat kat luar, waktu itulah dia nak bersosial, waktu itulah dia nak main telefon, waktu itulah dia nak, orang Melayu lagi teruk kan, nak menega pula kat luar tu. Sebab dia kata ramai datang masjid ni, jadi kita negalah, boleh untung. Allah Ta'ala kata wazarul bai', tinggalkan. Bai' tu maksud dia jual. Berhentikan, tinggalkan jualan. Dalam apa-apa pekerjaan, yang paling penting apa? Ni kita cerita sektor swasta lah, kita tak cerita government kan. Swasta. Dalam swasta, pekerjaan kau kerani ke apa ke, yang paling penting dalam sektor itu, apa-apa bisnes, dia kerani ke, dia pegawai ke, dia, yang paling penting adalah jualan. Betul tak? Swasta kan. Jadi Allah kata yang paling penting tu pun berhenti. Apatah lagi benda-benda yang lebih remeh daripada jualan tu kena. Jadi kita kena ambil perhatian sikit lah. Maknanya jangan kita mensia-siakan peluang yang Allah Ta'ala bagi untuk kita dengar satu dua ayat daripadanya. Okey, itu yang pertama lah tuan-tuan. Okey, jadi kita patah balik kita punya discussion pada pagi ini. Discussion kita adalah berkaitan dengan ma'al hijrah, sambutan awal Muharram dan hijrah Nabi SAW. Yang pertama sekali saya nak kena clarify, nak kena jelaskan. Yang pertama sekali kena jelas, satu Muharram tak ada kaitan dengan hijrah Nabi SAW. Satu Muharram tak ada kaitan dengan hijrah, kerana Nabi SAW berhijrah bila? Nabi mula-mula keluar daripada rumah dia, waktu tu Quraisy dah start nak bunuh Nabi dah kan. Ini adalah penentangan yang paling dahsyat sekali kan. Mula-mula tak suka, pulau sebagainya, last sekali dia nak bunuh dah Nabi. So Nabi keluar daripada rumah dia, dia letakkan di tempat tidurnya Ali bin Abi Talib. Dia keluar bila? 28 Safar, 28 Safar dia keluar daripada rumah dia. Menuju ke mana? Mekah di sini, Madinah di atas kan. Nabi naik terus ke atas ke? Tak, Nabi turun ke bawah dulu. Turun ke bawah. Di mana? Di gua, mana Gua Hira pula, ni salah topik ni. Gua Hira mula-mula dulu dapat wahyu. Gua Saur, Gua Saur. Saur itu dia berada di bawah Mekah tu. Di bawah Mekah. Dia turun lebih kurang dalam 10 km kot. 10-12 km macam tu lah. Daripada Mekah pergi ke Gua Saur tu. Gua Saur, dia menyorok di situ 3 hari. Kenapa dia tak pergi atas tu? Sebab orang Mekah dah tahu kan. Orang Mekah dah tahu Nabi mesti pergi Madinah ni. So dia akan jaga kawasan tu. Dia akan jaga kawasan tu. Dia akan blok Nabi, jangan bagi Nabi. So Nabi duduk bawah dulu. So orang tu pun duk tunggulah, buat roadblock, tak jumpa-jumpa. Mana Muhammad ni kan. Dia menyorok bawah tu. Lepas tu baru lepas 3 hari menyorok di Gua Saur, baru dia naik atas. So lebih kurang awal Rabiul Awal Nabi keluar daripada Gua Saur menuju ke Madinah, ataupun nama lama dia Yathrib. Daripada Mekah ke Madinah ni berapa jauh? Jauh, jarak dia lebih kurang macam KL pergi Kedah. KL pergi Kedah. Nabi naik unta. Nabi tak adalah jalan kaki dia kan, naik unta kan. Tapi Nabi tak ikut highway kan. Nabi tak ikut highway. Sebab kalau KL Kedah lebih kurang berapa jam? Siapa biasa? Kalau highway tu dalam 6 jam macam tu je lah. 6 jam, 7 jam 7 jam tu dia sebab R&R dia lama sikit, berhenti dekat Tapah kan, jadi lama sikit.
Macam tak tahu ke orang ni. R&R paling popular sekali adalah tapah lah kan. Orang tu tengah tapah tu kira tengah-tengah lah. Okey. Tapi Nabi tak ikut highway, Nabi akan ikut jalan Nabi ubah orang cari jalan yang orang tak biasa ikut jalan lama kalau kita ikut jalan lama lah. Jadi perjalanan Nabi tu daripada bawah Gua Surut Mekah lah kiranya kan, sampai Nabi tiba di Quba tu 8 hari. 8 hari Dia tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. 4 hari dia buat masjid di situ. Masjid zaman dulu tu sehari siap. Sehari pun dah boleh siap kan? Sebab dia ramai orang tolong. Dia pun tak ada kapet, tak ada nak pasang wiring, tak ada apa kan. Jadi pasang tiang, pasang pelepah tamar, buat dinding sikit, jadilah masjid kan. Jadi Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Dan Nabi mula masuk di Madinah pada 12 Rabiul Awal kan? Jadi hijrah Nabi berlaku, kalau kita nak cerita, dia bermula pada bulan Rabiul Awal. Jadi apa kaitannya pula 1 Muharram kita sambut tu? Mesti kita akan kata 1 Muharram adalah 1 Muharram tarikh kan. Jadi kita akan nyanyi sebab kenapa orang Melayu kaitkan 1 Muharram dengan hijrah, sebab lagu tu lah sebenarnya kan. Sebab bila nyanyi lagu tu dia macam ada sebut hijrah dekat situ kan. Yang dia maksudkan adalah tahun hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah ni. Tapi kita faham 1 Muharram tu hijrah kan. Jadi sebenarnya tak ada kaitan pun. Okey, jadi faham yang clearnya 1 Muharram bukanlah tarikh Nabi SAW berhijrah kan. Jadi kenapa pula 1 Muharram ini kita sambut? Sebab dia macam New Year lah kan. New Year kan. Tapi sebenarnya kita tak disuruh untuk sambut pun kan. 1 Muharram ni tak disuruh untuk sambut pun kan. Cuma kita masuklah macam biasa kan. Masuklah macam bulan ini macam bulan-bulan yang lain kan. Tidak ada doa yang khusus pun untuk kita baca masuk kena baca, tak ada. Doa yang khusus apabila kita masuk setiap bulan ada doa dia. Masuk je bulan baru ada doa dia. Baca tak? Tak baca kan. Tapi tahun baru baca. Tahun baru ni Nabi tak ajar pun. Di bulan baru Nabi ajar. Masuk je bulan baru, bila Nabi nampak hilal baru, Nabi sebut Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam Rabbuna wa Rabbukallah. Ini disebut ya Allah, bagilah kami masuk dalam bulan ni dengan aman dan iman, selamatan dan Islam. Tuhan aku dan Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu adalah Allah. Jadi itu antara yang patut kita bacalah apabila masuk sahaja bulan-bulan Islam yang baru. Okey. Jadi faham Jadi kita kena faham hijrah dia sebenarnya tak berkait sangat dengan 1 Muharram ni. Baik. Jadi bila dibuat tahun hijrah ini, bukanlah tahun hijrah tu juga Nabi okey disebabkan kita berhijrah tahun ni kita dah hijrah tahun ni, jadi kita tentukan bulan Islam ini 1 hijrah bermula dengan tarikh hijrah. Tak, bukan Nabi yang tentukan, tetapi ia ditentukan selepas daripada Nabi, iaitu oleh siapa yang tentukan? Umar bin Al-Khattab. Selepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar ambil alih. Abu Bakar pun tak letak lagi tarikh ni. Umar baru dia letak tarikh hijrah ni. Mula-mula sahabat cadangkan kita startlah tahun orang Islam ini waktu Nabi lahir kan. Waktu Nabi lahir kita letak satu hijrah tahun pertama orang Islam waktu Nabi lahir. Umar reject idea ni. Sebab apa? Sebab dia macam sama dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Orang Kristian kira tahun dia, yang kita kira tahun Masihi ni, ia bermula daripada kelahiran Nabi Isa, Jesus. So the first year of Jesus, jadi dia akan kira. So kita dah 2026 ni lebih kurang dalam 2000 tahun lebih kita dengan Nabi Isa. Jadi orang cadang, orang Islam pun kena ada tahun, tapi kita start dengan tahun kelahiran Nabi. Dan Umar tolak. Lepas tu orang kata, apa kata kita mulakan apabila bermula turunnya wahyu. Tahun pertama orang Islam bermulanya wahyu. Umar tolak juga.
Lepas tu ada satu cadangan, kita mulalah tahun pertama orang Islam ni waktu hijrah, dan Omar terima pandangan ni kerana ada signifikannya hijrah, kerana hijrah adalah bermulanya kekuatan orang Islam. Nampak kita dulu teruk, dulu ibarat Rohingya aja kita ni, orang Islam ni kan, asyik kena tindas kan. Jadi apabila start dia berhijrah ke Madinah, kita mula nampak kuat. Okey, demikian, itu adalah sedikit permulaan kita sikit mukadimah lah berkaitan dengan hijrah. Baik. Jadi kita nak balik kepada discussion kita pada pagi ni kan. Tak start lagi. Okey. Okey. Tahu sekalian, jadi kalau kita nak bahagikan sirah Nabi ni, kita mungkin boleh bahagikan secara umumnya, kita boleh bahagi kepada 3 lah. Bila kita nak cerita sirah, you nak cerita sirah yang season berapa? Season 1 daripada Nabi lahir sampailah sebelum mendapat wahyu. Itu season 1. Season 2 daripada Nabi dapat wahyu sampailah Nabi sebelum hijrah. Season 3 daripada hijrah sampailah Nabi wafat. Jadi kalau kita nak kata saya nak cerita sirah, season yang berapa kita nak cerita Jadi mungkin dekat sini ustaz mungkin pilih season yang season 2 kan, season 2 iaitu daripada Nabi dapat wahyu sampailah dia sebelum dia berhijrah. Kerana itu lambang bagaimana satu umat yang struggle keluar daripada struggle dan akhirnya mula mendapat perhatian, mendapat perhatian dan juga mendapat kuasa. Okey. Salam. Meja. Meja. Oh, nak angkat meja ni. Boleh lah nak buat macam mana kan. Ni banyak barang-barang ni. Ni barang ni kan. Ni barang Okey, tak apa, kita teruskan juga Sementara tu orang tu pun tengah kemas nak bawa masuk lori dan sebagainya. Jadi mungkin ambillah masa sikit. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenapa dia lantik Nabi dan Rasul ni? Supaya dapat bawa balik manusia menyembah Allah. Balik menyembah Allah. Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul diutuskan seperti mana diutuskan Nabi-Nabi yang sebelum daripadanya. Sama ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan sebagainya itu. Bagaimana mereka diutuskan, demikian Nabi Muhammad SAW juga diutuskan supaya bawa balik manusia ini menyembah Allah. Apabila dah lama tak turun wahyu, manusia start sesat. Nampak manusia punya tabiat, apabila dia jauh sikit daripada petunjuk, dia akan mula sesat. Sebab itulah orang kempen ikutlah Al-Quran. Sebab bila kita jauh, kita sure akan sesat. Baik. Jadi Allah Ta'ala pilihlah Nabi Muhammad SAW. Cuma beza dia, Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala pilih yang ini adalah Muhammad adalah yang the last sekali, Nabi dan Rasul last sekali. Kalau sebelum daripada Nabi Muhammad, Allah utus, mati, Allah utus lagi, Allah utus. Berapa Nabi yang Allah Ta'ala dah utuskan? Berapa Nabi yang Allah Ta'ala dah utuskan? Very good. Nak ambil exam dia kena tahu 124,000 Nabi yang Allah dah utuskan. Berapa banyak Rasul? 315 Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Demi Nabi lepas Nabi ramai yang Allah Ta'ala telah utuskan. Baik. Jadi kesemua mereka Allah Ta'ala utuskan. Cumanya beza Nabi dan Rasul ni, apa maksud Nabi? Apa maksud Nabi? Nabi adalah orang yang mendapat wahyu. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu. Apabila dia dapat wahyu, dia kena bawalah manusia. Apa beza dia dengan Rasul? Rasul kena salah. Nabi pun kena sampaikan, betul? Nabi kena sampaikan.
ini mungkin kesilapan sikit. Ustaz rasa silibus korang ada dengan Nabi dan Rasul, kedua-duanya apabila Allah Ta'ala bagi wahyu, dia kena buat apa? Dia kena sampaikan, wajib dia sampaikan. Dia kena sampaikan. Bezanya Rasul adalah Rasul diberi syariat yang baharu, itu je. Rasul ada syariat baru dengan dia. Jadi seperti mana Musa diberi Taurat, Ibrahim diberi suhuf, Musa diberi Taurat lah, kan? Jadi Rasul dia akan dapat satu syariat baru. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang mana dapat wahyu kena sampai kepada orang, dan Rasul dia juga adalah Rasul, ada syariat baru, iaitu Al-Quran. Okey, jadi itu adalah beza sikit Nabi dan juga Rasul. Baik. Baik, Allah Ta'ala dah pilih Nabi Muhammad SAW untuk dia bawa balik masyarakat dia menyembah berhala. Jadi sikit Ustaz nak sebut juga, korang belajar sejarah dulu. Sekarang belajar sejarah kan, bukan dulu, sekarang belajar sejarah ni. Belajar zaman Paleolitik semua tu kan. Paleolitik lagi, Mesolitik, Neolitik, zaman logam kan, macam-macam. Ada banyak zaman-zaman tu. So yang paling lama sekali adalah zaman Paleolitik Ni macam zaman batu Zaman batu, kalau orang kan kau ni hidup zaman batu kau kan. Jadi itu adalah Paleolitik Cuma kita belajarlah zaman Paleolitik ni, orangnya baju pun tak reti pakai, apa lagi, cakap pun tak reti kan. Betul, dia tak reti berkomunikasi. Kita belajar macam tu kan, dia cakap pun oh, zaman Paleolitik kan. Ya. Astagfirullahalazim. Tak, macam ni. Kejap, bagi saya masa sikit kot. Dia orang ni, meja ni tak ke mana? Meja ni bukan? Tempat ni saya hantar meja bilik meeting. Okey lah. Boleh. Ustaz transfer sini lah. Boleh. Oh, ini satu je. Satu aja. Okey. Baik. Baru Ustaz Baik, tak masalah. Ada cakap. Betul lah. Baru Ustaz. Tak apa. Angkat je. Dia nak meeting. Macam saya awak tak ada buku di lantai. Ini tak boleh. Baik. Tak yang Meja ni pun dia nak ambil ke? Meja tu je. Ini meja catering. Ini kita letak ni. Itu dia nak start ni. Ini catering tak tahu dia nak ambil bila. Tengok sekarang. So macam mana ni kita Bawa je. Oh, boleh. Sila boleh. Boleh. Sila. Kami tak ada kursi. Tak ada kursi. Tak ada. Okey, jadi saya duduk bawah dengan tuan-tuan. Susah sangat. Semua benda orang nak ambil, kita dah tak ada apa dah kita ni. Okey. Sampai mana tadi? Mana kertas tadi? Kan tinggal lupa nak cakap apa. Okey. Baik, apa nak cerita ni? Zaman Paleolitik kan? Zaman Paleolitik, Mesolitik ni. Okey, jadi kita nak cerita zaman batu dululah. Zaman batu tu, apa yang kita belajar pada zaman Nabi SAW, zaman Nabi pula dah. Zaman Paleolitik tu, orangnya tak reti apa tadi? Tak reti cakap, tak pakai baju lagi, tak reti kahwin kan. Kahwin ni macam tak reti lah. So dia mana jumpa mana-mana betina, settle lah. Ibarat zaman itu macam binatang lah kita ni. Betul lah. Ibaratnya manusia hidup zaman tu binatang. Agama pun tak ada. Betul. Apa agama dia orang? Yang kalau kau orang belajar tu, zaman Paleolitik ni dia belajar, dia apa agama dia? Dia sembah roh. Dia panggil animisma kan. Animism. Yang ni dia akan rasa macam ada roh dan dia akan sembah benda tu kan. So seolah-olah manusia yang hidup mula-mula hidup zaman awal-awal dulu tak ada agama, tak reti. Kau rasa betul tak teori ni? Kalau aku start kritik tu tak betul lah kan. Sebab apa?
Siapa manusia pertama Allah Ta'ala turunkan? Adam alaihi salam. Apabila Nabi Adam alaihi salam diturunkan, Allah Ta'ala, sebelum Nabi Adam turun, Allah Ta'ala dia kata apa? Diajarkan Adam apa? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan diajarkan Adam itu nama-nama. Allah Ta'ala ajarkan Adam itu nama-nama. Maknanya Adam ini sebelum turun ke bumi pun dia dah pandai, kan? Nama-nama itu maksud dia apa? Al-asma' dalam bahasa Arab boleh dipahami dua lah. Yang pertama, al-asma' itu nama-nama anak keturunan dia, kan? Dia dah kenal siapa selepas daripada ni Idris, ini Nuh, ini Musa, dan sahabat-sahabat mereka pun Adam kenal. Adam dah kenal dah ke semua manusia. Allah ajarkan dia dan dia kenal. Dalam yang masa yang sama juga, al-asma' dalam bahasa Arab boleh faham terma, al-asma'. Maknanya Adam ini seorang yang boleh faham terma. Kalau diajarkan ini adalah pokok ini ditanam daripada biji benih, daripada pokok ini boleh keluar buah, Adam boleh faham. Okey, summa aradahum 'alal malaikah, kemudian dibentangkan di hadapan malaikat. Lepas tu Allah Ta'ala sebut kepada Adam, qulna ya Adam, wa qulna ya Adam ambihum, betul kan? Wa qala ya Adam, wa qala ke wa qulna? Wa qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ambihum, cerita dekat dia orang nama-nama yang kau belajar tadi. Adam tak reti bercakap ke? Macam zaman Paleolitik tu? Tak, kan? Adam tak reti pakai baju ke? Adam memang pakai baju, tapi apabila dia makan daripada buah khuldi tu, kan, fa'akala minha fabadat sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi bila makan, baju dia terbuka. Jadi Adam pun malu lah. Jadi dia pun cari daun-daun syurga untuk dia tutup. Dia malu. Jadi cerita ini menyebabkan apa yang dikisahkan di dalam sejarah kita tu macam bertentangan, sangat bersanggahan, kan? Kata orang dulu tak reti ni, kan? Sebab apa? Kenapa ahli sejarawan buat kesimpulan macam tu? Sebab dia orang jumpa barang-barang tu, kan, barang-barang artifak tu, dia kata, oh, dia orang ni buat barang pakai batu, kan? Jadi dia pun cuba buat kesimpulan, fikir mungkin dia orang ni macam mana dia orang start pandai buat baju semua, kan? Dia cuba fikir bagaimana manusia itu berevolusi daripada tak ada baju sampai pakai baju. Sedangkan Allah Ta'ala apabila dia turunkan manusia yang pertama, dia dah ajarkan segala-galanya. Kita dah ada baju, kita dah ada boleh bercakap, kita dah ada ilmu. Jadi itu adalah sedikit berkaitan dengan apa cerita tadi. Kenapa masuk sampai ke Adam ni tadi? Lupa dah. So apa ni lah, apabila kita cerita pasal nak bawa balik manusia menyembah Allah, jadi salahnya pada apa? Anggapan para sejarawan mengatakan orang dulu tak ada agama, reka agama. Tak. Manusia yang pertama diturunkan telah pun beragama, dah ada agama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah Adam, lepas Nabi Adam apa? Idris ni kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa yang kaum dia sembah berhala, kita tak jumpa lagi. Adam, Idris tak jumpa lagi. Nuh, Adam, Idris, Nuh dah start sembah berhala, betul? Kan? Sebab dalam Al-Quran disebut apa? Apabila Nabi Nuh ajak kaum dia menyembah Allah, kaum dia tadi yang kena ajak tadi, ajak pula orang lain. Dia kata la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nabi Nuh ajak kaum dia, oi sembahlah Allah. Atuk kau dulu Nabi Adam sembah Allah. Lepas tu kaum dia yang tak puas hati ni pun cakap, oi kaum yang lain ni, jangan kau cuba-cuba tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu ni.
Jangan kau cuba-cuba tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 dah berhala kat situ. Jangan kau tinggalkan 5 berhala ni. Kita kena sembah berhala ni. Jadi satu pengajaran yang juga boleh kita ambil daripada cerita ni tadi. Syaitan sentiasa jauhkan kita daripada petunjuk, dan dia akan trik kita sampai kita jadi kafir. Itu syaitan. Syaitan memang dia akan buat cara paling halus. Cuba awak fikir Nabi Adam yang di syurga tu, Allah Ta'ala cakap dengan dia sini. Allah cakap dengan Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Yang kau lancar yang depan-depan je. Yang belakang tak lancar. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati, jangan korang dua orang ni dekat dengan pokok ni. Jadi syaitan berjaya bawa Adam daripada perintah Allah, kata direct dengan dia, jangan dekat pokok ni sampai Adam makan daripada pokok. Macam mana dia hasut Adam? Al-Quran cerita fadallahuma bighurur. Syaitan tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit dengan tipu helah dia, kan? Dan kau tak nak pergi tengok ke? Kau tak nak try tengok ke pokok tu macam mana? Kan, mula-mula tengok dulu. Sampailah akhirnya syaitan reka cerita. Kau tahu tak kenapa Allah tak kasih kau? Syaitan ni tipu Adam. Dia reka cerita, dia kata, kau tahu tak kenapa Allah Ta'ala tak bagi kau makan buah tu? Dia takut engkau berdua antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Dia takut engkau ni dua orang jadi 2 orang malaikat. Kalau jadi malaikat, dia dah tak boleh nak hantar engkau ke bumi dah. Tak boleh nak hantar kau ke bumi dah. Kau akan kekal di syurga ni, kan? Sebab tu dia tak kasi kau makan. Lalu mereka berdua pun, oh ya. Sebab dia orang dah takut, sebab dia orang rasa selesa dekat syurga. Tiba-tiba nak kena pergi duduk satu tempat yang aku tak tahu ni. Lalu makanlah mereka berdua. Demikian syaitan akan tipu kita daripada sikit. Begitu manusia ditipu supaya akhirnya kafir, dan akhirnya akan jadi kawan syaitan dalam neraka esok, kan? Dia tak ada kawan, jadi dia kena tarik orang lain masuk sekali. Dia tahu dia takkan dapat masuk syurga dah. Syaitan takkan dapat masuk syurga, iblis takkan dapat masuk syurga dah. So dia kena cari kawan. Lalu dia cari kawan di kalangan manusia dengan cara yang paling senang, iaitu cara sembahlah selain daripada Allah. Kan? Jadi korang rasa daripada mula-mula Adam yang menyembah Allah sampai Nuh, kita tahu dia orang dah sembah berhala. Apa syaitan buat? Syaitan akan tipu kita sikit-sikit. Dia akan tipu kita sikit-sikit. Mula-mula kita duduk kawan dengan orang baik, lepas tu orang baik tu mati, kan? Kita tahu dia ni soleh, dia ni baik. Bila dia mati je, kita pun rasa aku kena buat sesuatu lah, kan? Syaitan akan hasut kita, kau kena buat sesuatu ni. Kawan kau yang soleh ni dah meninggal ni. Jadi kita pun start lah, aku rasa aku kena buat ukiran. Buat ukiran, okey, ataupun lukis gambar je lah. Lukis gambar dia, letak tampal dekat cermin. Jadi sebelum aku solat, aku kena tengok dulu muka dia. Kena buat dah kena tengok muka dia, and then baru aku boleh solat. Sebab aku tahu dia orang soleh, kan? Lepas tu datang pula anak dia, oi bapak aku selalu tengok muka dia ni, kan? Selalu tengok muka dia ni, jadi aku kena buat satu ukiran lah untuk dia. Ukiran letak di tepi, di depan pintu. So masuk je aku rasa aku ada duduk dengan orang soleh. Lepas tu datang pula yang kemudian, aku rasa dulu aku tengok bapa aku, atuk aku duduk. Jadi aku pun nak berdoa depan dia. Doa depan dia, kan? Doa depan dia supaya Allah Ta'ala terima. Dia ni orang baik, aku doa je depan dia. Lama-lama datang pula cicit dia, letak terus depan, tak semayang depan ni terus, kan? Akhirnya keturunan sikit menyembah semua benda. Mula-mula ditipu kita sikit je, lukis gambar dia, kan? Lukis gambar dia, tampal, kan? Jadi jaga-jaga kita dengan benda-benda ni. Syaitan tipu kita. Syaitan sentiasa akan tipu manusia. Jadi apa sahaja yang tak diajarkan, tak payah buat. Jangan reka dah agama ni. Minta terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Okey, clear. Yang tu adalah tak masuk lagi hijrah Nabi ni. Okey. Okey. Okey, jadi Allah Ta'ala pun utuslah Nabi dan Rasul. Yang pertama sekali, Ustaz cerita secara laju lah sampai habis. Okey, jadi yang pertama sekali apabila
Allah Ta'ala hantar wahyu yang pertama kepada Nabi. Apa wahyu yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam gua Hira. Ni baru gua Hira tadi. Hantar di dalam gua Hira. Apabila masuk dalam gua Hira itu, Nabi SAW pun mulalah misi dakwah. Sebab tu Ustaz kata, apabila you dapat je wahyu, awak memang kena sampaikan wahyu. Kan tak ada nabi yang terima wahyu dan boleh simpan seorang-seorang, tak ada. Nabi memang wajib menyampaikan. Allah takkan pilih awak, melainkan awak kena sampaikan. Yang ni bukan ilham, ini wahyu. Jadi Nabi pun start. Jadi the first 3 years dalam kehidupan Nabi ni, mula-mula daripada mula-mula dia dapat wahyu, 3 tahun yang pertama itu Nabi sampaikan kepada kaum kerabat dia dulu. Sampai pergi rumah ni, cerita pasal ni, seorang masuk Islam. Pergi rumah sebelah pula, tak terima, tak ada orang masuk Islam. So antara orang yang pertama mula-mula masuk Islam adalah Khadijah, isteri Nabi SAW sendirilah. Isteri ni pun sebenarnya tuan-tuan, kalau adik-adik kalau adik dah kahwin, so isteri ni dia payah nak percaya dengan kita. Kan kenapa dia payah? Sebab dia nampak laki dia ni kaki klepet, kaki menipu kan. Gini bang, adalah lepak, dia tak percaya dengan awak. Kan isteri yang percaya dengan awak adalah you bercakap benar. You cakap benar. Saya cakap benar. Duduk dengan kawan tadi kan, cakap je betul-betul. Janganlah macam tadi ada meeting kan. Sebenarnya pergi tengok apa? Tengok bola kan, ataupun pergi mancing kan. Ini pengajaran juga kepada kita, jadi orang yang lurus, orang yang bercakap benar macam Nabi SAW. Isteri dia akan terima. Lepas tu antara orang yang awal juga adalah Ali bin Abi Talib, yang mana Ali ni waktu tu Nabi jaga. Nabi jaga dia. Sebab dulu siapa jaga Nabi? Abu Talib. Kan ingat tak, lepas Abdul Muttalib meninggal, lepas atuk Nabi meninggal, siapa yang bela Nabi? Abu Talib. Dan Abu Talib ni ada ramai anak. Lalu apabila Nabi dah besar sikit, Nabi kata, jomlah, dia bincang dengan pak-pak saudara dia, jomlah kita ambil sikit anak Abu Talib ni dan kita bela dia. So Ali bin Abi Talib banyak Nabi SAW bela dia. So dia antara orang yang awal masuk Islam, Ali bin Abi Talib. Lepas tu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Lepas tu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi SAW mula mencari kekuatan daripada line Abu Bakar ni tadi. Abu Bakar ni orang kaya, orang besar. Melalui dia ramai orang masuk Islam. Okey, setelah 3 tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi pun satu hari Allah Ta'ala turunkan wahyu dia. Allah kata, fasda' bima tu'mar, sebarkanlah apa yang kamu disuruh. Lepas tu ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri warning, beri peringatan kepada kaum kerabat kamu yang dekat. Yang mana kau dah dakwah tadi dia tak terima, yang ni kali ni bagi warning dekat dia orang pula. Lalu Nabi SAW apabila dapat je wahyu ni, dia pun panjat Bukit Safa. Bukit Safa ni siapa dah pergi Mekah, dekat je dengan dalam Masjid Haram tu lah, Bukit Safa tu. Nabi panjat Bukit Safa, dan Nabi jerit, ya sabahah, ya sabahah. Nabi sebut ya sabahah. Orang Arab ni kalau zaman tu dia nak cakap semoga baik-baik je lah pagi ni, dia akan sebut an'im sabahan, an'im sabahan, good morning, selamat pagi, macam tu lah. Tapi tiba-tiba kalau ada orang jerit ya sabahah, ya sabahah, itu maksud dia ada danger, ada bahaya sekarang ni. Pagi, macam tu kan bunyi dia, ya sabahah, pagi. So semua orang pun keluar, berkumpul di hadapan Nabi di depan Bukit Safa tadi. Lalu Nabi kata, kalau aku bagi tahu, dia kata, dia panggil dulu, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, dia panggil semua orang Mekah. Lalu dia kata, orang pun dah berkumpul. Lalu dia kata, kalau aku bagi tahu belakang bukit ni ada tentera yang tengah bersedia untuk serang kamu, akuntum musaddiqi, adakah korang semua akan percaya aku? Lalu orang-orang Mekah yang berkumpul depan Nabi pun kata, ma jarrabna alaika illa sidqa, kami tak pernah tahu engkau ni, melainkan kau ni akan cakap betul lah. Jadi kalau apa yang Nabi nak sampaikan lepas ni, kalau itu pun kau percaya, lalu Nabi beritahu apa? Fa inni nadhirun, sungguhnya aku ini adalah pemberi amaran, baina yaday azabin syadid,
yang di hadapan kamu semua ini, di hadapan aku ini ada azab yang pedih. Kalau kau tak ikut, kau akan dapat azab yang pedih. Lalu apabila Nabi sebut benda ni, Nabi harap dengan menggunakan kredibiliti dia tadi sebagai orang yang sentiasa bercakap benar, Nabi harap orang Quraisy terimalah kan, sesungguhnya kamu kena sembah Allah semua ni. Tetapi kredibiliti Nabi itu telah dicalarkan oleh pakcik dia sendiri. Waktu dia panggil orang ni semua, pakcik dia kat belakang tu jerit kan. Dia masalah bila kita ajak orang ramai, tiba-tiba pakcik kita, tak boleh pakai lah budak ni kan. Dia akan rosak kredibiliti kita. Pakcik dia, nanti orang cakap pakcik dia pun tak percaya dia kan. Pakcik dia siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini, kau ni panggil orang ya. Yang jahat semua kawan kau, yang baik semua kau kan. Okey, jadi apabila dia panggil pakcik dia ni tadi jerit kan. Pakcik dia ni jerit daripada belakang, tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad, ali hadza jama'tana. Adakah sebab ini sahaja kau nak panggil kita orang ni? Ini je sebab kau nak panggil? Sebab kau nak beritahu agama ni ke? Jadi Nabi SAW sangat down waktu tu. Dia sangat sedih dan dia sangat down sebab dia nak ajak orang ramai. Tiba-tiba keluarga dia, Abu Lahab ni siapa? Pakcik sebelah bapa dia, Muhammad bin Abdullah. Abu Lahab ni abang kepada Abdullah. Pakcik dia sendiri yang calarkan reputasi dia. Dia sangat sedih. Lalu selepas daripada itu, Allah calarkan balik reputasi Abu Lahab. Abu Lahab ni, dia panggil Abu Lahab ni, Lahab ni macam cahaya yang api yang menyala, yang terang tu, api yang terang tu. So orang panggil dia Abu Lahab sebab dia ni macam handsome, dia ni macam pandai, dia ni pandai bercakap kan. Jadi Allah Ta'ala gunakan nama dia dan hina dia balik. Allah kata tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Dia akan masuk neraka yang menyala-nyala tadi, yang nama kau tadi tu, neraka tu kau yang akan masuk balik kan. Allah Ta'ala calarkan balik reputasi itu. Bila orang dah start hafal, ramai orang baca, jadi dia pun rasa terhina betul kan. Jadi pengajaran juga, apabila you hina orang, you jangan ingat Allah Ta'ala akan biarkan. Tambah pula yang awak hina itu orangnya baik kan, di sisi Allah dia besar kan. Kita semua di sisi Allah ni, kita tak tahu siapa yang baik di sisi Allah. Baik di sisi Allah. Malam kita tak tahu, kita tidur lepas tengok bola World Cup, kita tidur, member kita bangkit tahajud kan, sebab dia nak mengulang tadi, dia dah lancar tadi, dia mengulang, dia bangkit lah kan. Lepas tu kita esok kita ngejek-ngejek dia, kau Abu Lahab kita panggil dia kan. Jadi kau panggil dia, kau hina dia, Allah Ta'ala akan calarkan reputasi kau juga. Okey, habislah cerita dakwah Nabi SAW secara sir ni. Bukan sir, jahar dah secara terang-terangan ni. Banyak ni tuan-tuan, kau pun ni. Okey, tak apa, kita cuba pergi sampai mana je, kita tengok. Pukul 10 kita berhenti. 10 kita berhenti. Tak lama dah, insya-Allah. Sabar Lenguh ke? Tak Saya cakap kau, aku pun lenguh ni. Okey. Baik. Okey, jadi kita nak kena faham satu benda tuan-tuan. Kenapa orang tolak dakwah Nabi SAW di Mekah ni? Kita boleh faham orang bodoh ni kalau dia tolak, kita faham. Sebab orang bodoh ni dia tak boleh fikir. Dia kena orang fikirkan untuk dia. Kan orang kata, nak pilihan raya ni nak undi apa tolong nak tanyalah undi apa Dia tak boleh nak fikir. Kan dia kena orang fikirkan untuk dia. Kan jadi kalau orang tu agama apa, aku ikut agama kau lah. Tu orang bodoh kan. Tetapi yang beria-ria menolak agama Nabi ni, yang Nabi bawa ni, adalah orang-orang besar dan orang-orang pandai. Kenapa dia orang tolak? Bukan sebab dia tak faham. Al-Walid bin Al-Mughirah, apabila dakwah Nabi ni dah berlanjutan beberapa tahun, dakwah secara terang-terangan ni dah panjang, dah duduk lebih kurang dalam 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan. Lalu
orang-orang Mekah ni dah tak boleh nak terima dah. Dakwah ni lama sangat ni, Nabi Muhammad ni. Esok ni bahaya kita. Kalau ramai ikut Muhammad, bahaya kita. So kita kena berhentikan, kita kena stopkan Muhammad sekarang juga. Lalu dia hantar siapa? Dia hantar orang yang paling pandai di kalangan mereka, iaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid, siapa nama dia? Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Kita ramai dah tengok inset dah tu. Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Kenapa dia hantar tadi? Sebab dia dah tak boleh nak terima dah dakwah Nabi. Sekarang ni kita kena deal dengan Muhammad, kan? Kita kena deal balik dengan Muhammad. Muhammad punya dakwah ni dah bahaya dah untuk kita. Kita kena hantar orang yang pandai untuk settlekan dengan Muhammad. Lalu apabila Al-Walid bin Al-Mughirah deal dengan Nabi Muhammad, dia kata, Muhammad, sebenarnya kau nak apa ni? Kau nak apa sebenarnya daripada semua yang kau dakwah ni? Apa yang kau nak? Lalu Nabi SAW biarkan dia cakap, biar dia cakap. Lalu Nabi kata, afaraqta? Dah sudah cakap dah? Okey, dah sudah dah. Lalu Nabi baca surah daripada ayat Al-Quran. Lepas Nabi SAW baca ayat daripada Al-Quran ni, Walid bin Al-Mughirah pun muka dia dah berubah, kan? Asalnya dia nak deal, kau nak apa sebenarnya, sebagainya. Lalu bila Nabi baca, dia pun pusing dan dia pun balik kepada kaum dia, bagi tahu, Walid, engkau datang tadi muka engkau lain, kan? Kau datang jumpa Muhammad tadi, muka engkau macam kau nak beat dia, kau nak kalahkan dia. Tapi bila kau balik ni, muka engkau macam dah lain sikit, kan? Muka kau macam dah kalah, muka kau dah macam kalah. Jadi ya tuan, dah. Okey, patah balik. Aku dah banyak kali lost tadi, kat mana dah. Banyak sangat kawan-kawan ni. Okey, apabila dia balik, lepas dia deal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun kata, apa yang Muhammad baca tadi, dia cerita balik dekat kaum dia. Wallahi innahu laqaulihi wallahi innahu laqaulihi alladhi yaqulu halawah wa alaihi wa inna alaihi latalawah. Sungguhnya apa yang dia cakap dengan aku tadi, aku rasa ada manisnya dan ada indahnya apa yang dia cakap kepada aku tu. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah dia bagi tahu kepada kaum dia, sekarang ni ada dua je choice untuk engkau. Sama ada engkau ikut dia, ataupun kau biar je lah dia ni. Kau biar je lah dia dakwah tu, kau jangan kacau lah. Lalu kaum dia jawab kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, dia kata, tak mungkin kami akan ikut Muhammad, tak mungkin. Yang kedua, biarkan dia. Kami juga takkan biarkan dia. Sebab kalau biar dia ni, apa akan jadi kepada kita? Kalau biar Muhammad ni dakwah dia, orang akan start ikut Muhammad. Orang takkan ikut dah kita ni. Kita pembesar-pembesar ni, orang tak ikut dah. Orang ikut cakap dia. Jadi kuasa kita akan hilang. Kita punya sokongan dah tak ada, kuasa tak ada, akhirnya harta kita pun akan kurang. Dekat sini juga tuan-tuan, adik-adik, orang kadang-kadang tak buat sesuatu kebenaran bukan sebab dia tak faham, tetapi kerana dia rasa dia terancam. Kenapa orang-orang tua ni kadang-kadang dia buat kejap, dia buat ni, kejap dia buat ni. Dia buat sesuatu tu kadang-kadang bukan sebab benda tu betul, tak. Dia tak buat dasar-dasar yang betul bukan sebab dia tak tahu, tetapi dia pilih kepentingan dia akan hilang. Kalau dia buat ni, kepentingan dia akan hilang. Jadi kita kena faham, sentiasalah kita mendahulukan kebenaran daripada kepentingan kita. Pengajaran yang boleh kita ambil ni, kenapa orang tak ikut? Orang pandai tak ikut kerana hilang dia punya kepentingannya. Baik, setelah daripada itu Nabi SAW pun habis daripada berjumpa dengan Walid bin Mughirah ni, orang Quraisy start ancam Nabi makin teruk. Semua orang yang ikut Muhammad kena seksa, kecuali yang tak kena seksa adalah Muhammad. Dia tak kena seksa. Sebab apa? Muhammad, Khadijah tak kena touch lah, orang lain semua kena touch. Sebab apa? Kita tahu kan, orang Islam di Mekah kena tindas, tapi yang tak kena tindas adalah Nabi Muhammad, tak kena. Sebab belakang dia Bani Hashim. Bani Hashim. Orang tak touch Nabi Muhammad sebab Bani Hashim belakang dia. Bani Hashim adalah suatu kabilah yang respected.
Jadi kita sama juga hari ni kan. Kalau kita tahu dia tu anak exco kerajaan tu, kau berani tak dengan dia? Kau tak berani kan? Kau berani. So dia akan menyebabkan engkau ada masalah Jadi disebabkan dia tak touch tu tadi, Nabi SAW tak tanya, orang lain semua kena ni. Lalu Nabi SAW pun suruhlah orang itu berhijrah ke Habsyah. Orang Islam start, yang mana kena teruk sangat ni, pergilah Habsyah. Nabi kata fa inna biha malikun la yuzlamu fihi ahad. Kerana di Habsyah itu ada seorang raja yang dia takkan zalimi pun sesiapa pun. Siapa nama raja ni? Najasyi. Okey, jadi itu Nabi suruh dia berhijrah ke Habsyah. Baik, lepas daripada hijrah ke Habsyah itu, kena lagi. Disebabkan Bani Hashim ini kuat sangat protect Muhammad. Kaum Arab yang lain ni bersepakat, kita pulaukan Bani Hashim. Jangan berniaga dengan dia orang, jangan bercakap pun dengan dia orang. Kahwin lagi lah tak boleh. Ada kabilah ni nak kahwin dengan Bani Hashim, jangan bagi kahwin. Kita sepakat, kita pulaukan dia sampai dia serahkan Muhammad kepada kita. Sampai kita penjarakan Muhammad ni. Jadi Bani Hashim tak serahkan Nabi Muhammad. Dia tak serahkan Nabi Muhammad selama 3 tahun. Kena pulau ni selama 3 tahun. Tuan-tuan tahu tak negara yang kena sekat ni, kena pulau ni? Pulau ni istilah hari ni adalah sanction, sekatan. Negara-negara yang kena sekatan ni macam Korea Utara, apa lagi? Iran antara negara. Kalau pergi negara dia, kena kita tengok kenapa kereta dia buruk-buruk semua, kan? Sebab dia tak boleh berniaga dengan orang. Dia kena sekatan Amerika. Jadi teruk sebenarnya. Cuma dia orang ni adalah jalan-jalan lain kan. Dia berniaga lah dekat tempat lain, bawah tanah punya. Cuma Nabi ni kalau kena pulau memang tak boleh buat apa. Makanan tak boleh nak beli. Dia orang mungkin ada kambing kan, tapi nak beli beras bukan beli beras, beli roti, beli gandum tak ada. Tak boleh makan gandum, tak boleh nak makan sayur, tak boleh nak makan apa. Jadi dia makan apa yang dia ada saja. Nampak Jadi Nabi SAW, Bani Hashim di pulau disebabkan Nabi SAW. Lepas di pulau itu, berlakulah tahun kesedihan, iaitu lepas mereka keluar daripada pulau, apabila ada beberapa pemimpin Arab ni, pemimpin Quraisy ni kata dah lah cukup dah tu, 3 tahun lama sangat, bagilah dia orang lepas. Lepas habis dia pulau tu, mati pula Abu Talib dan juga Khadijah. Lalu Nabi SAW dah lah kena teruk, kena pulau, mati pula orang yang paling dia sayang. Lepas berlaku daripada itu, Nabi pun lepas kematian tu Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif. Dia tengok orang Arab ni dah, orang Quraisy ni dah tak boleh pergi dah ni. Quraisy di Mekah ni dah tak nak terima agama dia. Lalu dia kata, marilah kita ke Taif. Kita carilah orang baru daripada Taif. Dan Nabi dakwah, dan orang Taif terima ke Nabi? Orang Taif tak terima juga Nabi, sebab Nabi dah dakwah di Mekah lebih kurang 10 tahun dah. Jadi orang Taif dah dengar dah cerita orang Mekah tolak Nabi. Taif ni kira macam bodoh juga waktu tu. Sebab dia ikut je cakap Mekah kan. Orang Mekah dah tak nak ikut, so aku pun tak nak terima kau. So Nabi sangat sedih dalam peristiwa ni. Dan lepas daripada peristiwa Taif ni, Nabi sedih, teruk Nabi kena Tapi Nabi yang lebih Nabi sedih tu, orang reject dia, Nabi sedih. Taif ni kalau ikut riwayat, kasut yang Nabi pakai tu, dia berjalan tu kecek. Sebab apa? Darahnya, banyaknya darah, dengan dia kena balik dengan batu. Jadi Nabi sangat sedih. Tapi yang lebih sedih apabila orang reject dia. Dan lepas daripada itu, Allah Ta'ala bawa lah dia ke Isra' dan Mi'raj. Nabi Allah Ta'ala bawa dia satu perjalanan, dan Allah fardukan waktu itu salat. Okey, habis daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, berlakulah satu perjanjian yang mula membuka harapan kepada orang Islam, iaitu perjanjian Aqabah. Janji Aqabah ni apa? Orang Madinah datang nak bai'ah dengan Nabi. So Nabi dah rasa Mekah tak terima aku, Taif tak terima aku, rupa-rupanya Madinah nak terima aku. Orang Madinah nak terima Nabi ni. Jadi Nabi dah mula membuka harapan kepada Nabi SAW. Lepas tu ancaman makin kuat apabila Quraisy dengar orang Madinah nak terima Nabi. Okey, dia orang kata tak boleh, jangan bagi Muhammad keluar pun pergi Madinah. So kita kena rancang untuk bunuh. Kita kena bunuh dia ni. Sebelum ni tak ada perancangan nak bunuh. Sebelum ni kita nak tangkap dia macam tu je. Tapi bila dengar dia nak keluar pergi Madinah, dia orang dah start takut, dan dia orang kata kita kena bunuh.
Lalu berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua, iaitu mereka taat setia untuk lindung Nabi sampai apabila Nabi tiba di Madinah nanti. Dan akhirnya pada tahun itu juga pada tahun pertama itu 600 lebih kurang dalam 622 Masihi macam itulah berlakunya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi apa yang boleh saya simpulkan daripada kuliah kita ataupun kuliah ni, kira kuliah lah kan, pada pagi ni adalah susah demi susah sampailah sebenarnya Allah Ta'ala bagi dia satu proses kan. Allah Ta'ala benda tu sebenarnya susah. Tak ada yang orang kata sekarang hidup itu keras kan. Dakwah itu lebih keras kan. Dakwah lebih keras, iaitu kita kena melalui satu proses yang sangat teruk, kena tindas, sampai kena ancaman bunuh, barulah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi sedikit perkongsian pada pagi ini. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf atas salah silap. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz